Saya sekarang berada di AMW Putrajaya menyertai MPG Mini Pattern Group Mini Raya Meet. So kita tengok ada apa dekat sini. Okey, kereta mini nampak cantik. Tengok owner dia siapa. Nama apa bang? Saya nama Andrew, Ha. dari PJ. Dah berapa tahun pakai kereta ni? Ini kereta tak lama, pasal ini kereta nombor 3. Nombor 3? Tiga klasik? Ini nombor yang ketiga. Yang ketiga? Yang ketiga. Satu Ini dulu ada 2 lah. Sudah jual, sekarang ini nombor 3. Ini baru ambil tahun lepas. Cuba cerita sikit apa spek? Ini spek biasa saja, tak ada apa special spek. Saya angkat pergi wrap lah. 1.3, 1.0? 1.3. 1.3. 1.3. Carburetor Carburetor jugalah. double Normal. no high cam. No Ada high high cam? cam. Tak ada. Semua So- biasa-biasa saja. So boleh cerita berapa kos? Beli berapa, buat berapa? Beli berapa, buat berapa lah. Susah mau cakap lah. Susah? Mau cakap. Agak-agak lah. Pasal sudah ada barang pindah dari lama punya kereta pergi sini. Oh. So saya bukan 100% beli kereta baru. ni beli berapa sekarang? Ini kereta beli 50. 50. 50. Buat 100. Tak ada lah. Tak ada. Ada banyak barang pun pindah dari kereta lama. So lebih kurang 50 lah. Belum lah, because I pun belum cat. Ini wrap terus. Oh. Ini bukan cat, ini wrap. Right. Wrap, stiker wrap. So yang ni stiker lah. Semua stiker. Tak ada cat. Cantik ya. Semua Ini stiker. tahun berapa? Tahun kereta 97 78. 78. So ada buat sound system tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Standard. Semua standard. Semua buat standard. Boot ada apa boot? Boleh buka? Buat tak ada. Boleh. Tak ada apa. Standard. Tangki satu mana cukup? Tangki satu mana cukup? Cukup. Tak ada bagi jauh. Datang paling AMW jauh pergi saja. mana? Paling jauh pergi mana? Johor, Melaka. Melaka. Melaka saja. Berani pergi Kelantan? Berani? Berani. Saya orang Kelantan. Boleh. Satu hari nanti saya cari. Enjin dah tukar lah. Enjin tukar, sudah tukar lah 1.3. Saya tengok rim cantik lah rim. Ini rim biasa juga, tapi saya tambah itu stiker saja. Okey, kalau orang nak beli nak jual berapa? Tak ada lah, tak jual. Ha? Tak jual. Tak nak jual? Tak jual. 150 tak jual? Tak jual. Ini 200? memang sudah jadi hobi. Tak jual juga. Okey, terima kasih Andrew kan. Andrew. Hai. Thank you. Okay, thank you. Okay. Thank you. My name is Carmen. So I am the owner of the MM2. Yeah. So Malaysia My Mini Days. The event car winner. Oh, you are the winner. Yes, I'm the winner. Wow, so lucky So you know the spec or not? Not very familiar, right? So, but I think so not very familiar with the Not spec. very familiar. Yeah, But not really. do you drive daily? This is my Sunday car, my Sunday grocery car. Oh, Yeah. So usually I will drive it for my grocery shopping every Sunday. Yeah. any breakdown before? No. So far very the good, car served me very good. It's Very good, actually very good conditions. Yeah. So this is manual, right? Yeah, it's a manual Manual. car. Manual You can 4 drive speed. manual? Yes. Yeah. They say real men drive manual, Really? but you are a real woman. Yeah, I know, right? Yeah. So you didn't do anything after that? No. I only add on for the power steering. Power steering? Because if it's not come with the original, there's no power steering, so Power it's very steering hard. cost how much? It's about 2,000 plus. 2,000, okay Yeah. lah. So and also add on it now become tinted, which is add on the tinting. So otherwise, then that's it. So Yeah. do you dare go to Penang, Not Kedah? yet. Not yet. Yeah. So far it's only Malacca, so 3 and 4. So So far no before issue. this, you own a Mini also? Yeah. So I have another Mini Countryman. Oh. Yeah. So So the original car that usually I drive to work is actually the Countryman. you're so lucky. So this is my So Sunday Very car not lucky, become. Right. Thank you. So Miss ni banyak lucky. Thank you. Ini Thank dia you. dapat free daripada which event This is the Malaysia Mini Day 2. dia Which menang is dekat happened last Malaysia year. Mini Day last year in Genting kan? Yes, Genting. Wow, so lucky. Alright. Alright. Thank you, Carmen. Thank you.
nama Azri. Azri, Can call me Ari. Ari. Okay, this is our 50 models. Okay, UK spec, manual. Okay, year 2003. 2003. Tapi susah lah dah drive sikit manual. So dah berapa tahun on? This one I think like 6-7 years dengan 7 years. first owner memang daripada UK lah, direct. So harga beli berapa? Masa saya beli during that time memang jackpot lah, 25. Murah. Sekarang yang klasik dah 50-60. My classic yes, can go for 40-50. So after beli, you habiskan berapa buat maintenance, tukar barang? Boleh cerita? Boleh cerita? Boleh beli Ferrari lah. Yes. Really? Yes, I think lah. Kalau combine semua on my minis, boleh beli Ferrari. You ada berapa mini? I got 3. 3? So dekat rumah yang modern ke klasik? This is R50, harga R56 dengan Austin Mini 1974. So you bawa hari-hari? Tak juga lah, rotate lah. Apa yang saya nak cerita lah? Okay, ni bukan rap tau. Cat sendiri. Cat sendiri? Yes. And then some more I do custom light lah for the eye. Ini bukan stiker Bukan, memang cat. Oh, semua cat lah. Personally cat. Kenapa pilih colour ni? Memang original colour. So I just touch up for the camouflage lah. Dia memang dah tukar. Tapi ini bukan original kan? Bukan. Dia BBS same. So ada apa special dengan kereta ni? Custom lampu. Custom lampu? Betul. This one order direct daripada Vietnam, handmade. But nowadays you can get cheaper in Shopee lah. But the quality are not same. Ada buat sound system? Tak ada, semua standard. Sorry lah, dalam kotor sikit lah. I got fire extinguisher je. Dalam ada tukar apa dalam? Dalam tak ada tukar, I just masuk Android player. Semua standard lagi. Sorry lah, bersepah, kotor. So you tak letak yang tu, yang model punya yang besar tu? Boleh tak? Boleh custom? Boleh custom, tapi susah sikit lah. Bila kita Aaron. Ni abang ni pun kereta dia lagi cantik. Kotak tu yang kakak CF. Tapi sama model lah. Abang ni abang 53 kan? 53. Abang 53, saya 50. Okay. Beza dia supercharge, saya manual. Manual. Standard, sorry. Hari-hari you bawa yang mana? Hari-hari mostly banyak yang ni lah. Yang ni lah? So you pakai 95 ke 97? For this one 95. 95 lah. Sekarang naik tinggi tak tahan lah. Tak mampu lah nak pakai. Okey, terima kasih. Azri ya? Terima kasih Azri. Thank you. Arif, cuba cerita sikit apa ni? Okay, this car is from Auto Bavaria and then limited edition. Hanya ada 10 unit saja. So kereta ni dia datang dengan lebih more agresif, dengan grill dia warna hitam, and then dia come with sticker all. So lebih nampak sporty and garang lah. Apa lagi yang special? Lampu sama? Okay, the body semua sama. Basic macam basic juga. Tapi yang Auto Bavaria tambah, dia gelapkan sikit dekat skirting ni. And then the sport rig. So yang ni apa lagi yang special? Dia punya detail apa lagi? Ni all wheel drive, so dia memang ini petrol ke? Petrol. So lampu biasa ke special? Okay, dia lampu ni memang standard je. Cuma dia perbezaan dengan yang biasa dengan yang model Auto Bavaria, dia punya design saja. So apa nama dia? Shadow Line. Shadow Line. Alright. Spec dia engine B48 2.0 turbo, horsepower dia 207 and the torque is 300. So 0 to 100 is 7.4 second. 7.4. Yes. Okey, Mini Countryman Shadowline Limited Edition sekarang berharga 251,888. So mana-mana yang anda ambil ni special edition apa? Shadowline. Jumpa abang ni. 10 unit saja di Malaysia saja kan? Di Malaysia saja. Di Auto Bavaria sahaja. Auto Bavaria, Shadowline. Okey, terima kasih bang. Okay.